Alright, kita sekarang nak gerak di mana ni? Itu nombor satu kan. Apa kita kan tak pakai seat belt. Aku baru rasa first time lah aku bawa pickup truck yang macam ni. Biasa bawa ni pickup wifi yang lain lah. Bagi signal low, kita nak sebab kita nak try naik bukit. Sebab kita nak try naik bukit sebab dia horsepower dia 400 Nm of torque. So kalau 400 untuk pickup truck bagi aku memang sesuai. Kalau letak barang penuh naik bukit masih steady lagi lah. Tapi aku untuk bahagian dalam ni aku rasa untuk orang yang ada ladang semua tu, aku rasa bahagian dalam diorang tak ni sangat pun. Dia lebih kepada performance kereta ni. Wow, dia punya suspension, aku rasa suspension untuk pickup truck memang jenis macam ni lah. Bagi aku dia keras juga nampak. Bergetar ambil badan aku. Memang bergetar lah. Kalau spesifikasi dia 163 horsepower dengan 400 Nm of torque. Tapi dia kata dia punya kereta ni mode dia ada satu saja, sesuai dekat jalan mana, jalannya macam lumpur ataupun berpasir, supaya korang orang kata senang tak slip lah. Sini dekat bawah ni button ni. Button bawah ni dia ada bunyi ni. Dia sebab dia punya suspension dia keras, korang tengok bergegar. Sebab apa? Dia bukan untuk korang orang kata jalan dengan family dengan kereta ni, bukan. Memang kereta ni khas untuk korang angkat sawit, angkat hasil-hasil kebun tu. Memang ni lah kereta dia. Harga lupa nak cakap lah. Macam kita bagi tahu korang, harga dia saya memang sangat suka. Sebab korang hanya perlu 20 sen. Korang kalau dah ada 20 sen saja, korang dah boleh miliki kita ni kereta ni. Betul ke? Betul. Tapi kena add on lagi berapa? 103 212 121. Astagfirullahaladzim, lagi sekali. One more. Korang kena tambah lagi 103 121 20 sen harga sebenar untuk kita punya variant yang inilah. So untuk variant kita memang ada dua variant. Kita ada manual juga, kita ada auto untuk kita punya kereta ni. Kalau korang pilih variant auto sekalipun, kita punya gear ni boleh tukarkan korang kepada gear manual juga. Dekat nampak tak? Kalau kat D ni korang pusing ke kanan, and then korang boleh tambah tolak, ada macam shifter lah macam tu. So untuk korang yang tak tahu pasal kita punya pickup truck ni adalah yang satu-satunya single cam tapi ada auto punya version. Biasa manual kan, kita punya adalah versi auto. Memang betul, saya memang dah tengok, dah baru saja tengok tadi. Memang betul lah, tak ada yang single cam tapi ada versinya auto. Yang ni lah first yang saya bawa untuk korang ni adalah variant auto. Saya walaupun tinggi saya 165 korang, dia punya seat memang dah tak boleh nak pump ke atas. Tapi dia boleh sandar lah, sandar memang boleh.